cakap dia pergilah cari mix dengan orang lain. Kalau miss sengaja je. Hurrah. Doakan dia mampu. Kita buat pelan-pelan. Tujuan kita hari ni just nak memastikan isi saya boleh tahan. Mami nak separuh-separuh ke atau 500, 200, 300? Mana dapat ya? Okey, lagi 50. Sampai 500 dia disambung. Okey dah. Masuk kiri. Ya, okey. Mami kena lari, tapi perlahan. Kena lari juga. Jadi buat satu round. Lepas tu sampai sana, start sana nanti baru Mami ada buat nanti sikit. Okay, come on, let's go. Separuh baru Mami. Boleh, alright. Ni Daddy buat kan. Dah ikat tali kasut pun tak larat. 30 meter lagi. Betul, pakai kaki, yes, betul. Alright, dah jom. Mami masuk daripada belakang Daddy je ni. Okay, Mami ready. Lagi. Come on. Dah masuk stesen ketiga dah. Mami nak dah habis dah. Lagi 5 stesen. Mami jalan pun tak apa, tak payah lari. Mami pula. Jom. Okay, sedia. Sikit lagi dah nak 1000 dah, come on. Lagi 3 stesen. Mami ikut belakang Daddy je tau. 8 round. Mami kena stasi ikut belakang Daddy. Okay, lagi satu. Mami pula, last one. Turun pinggul, naik terus. Lagi senang. Good job. Nak sambung? Nak tak? Satu ni je. Langkah. Okay, badan tegak je, jangan tunduk. Habiskan Daddy. Dah berapa Daddy? Bagi Mami 10 pun okey lah. 60. 61 88 89 Last one. Alright, done. 1 jam 36. Kita ada lagi 2 minggu sebelum Haruk Singapura. Mix double pertama kami.